So cerita dia sampai tadi kita nak buat satu scene je hari ni. First shot of the day dah injured. Lagi dia simple je sebenarnya. Dia tak terlalu dalam pun dia punya tembok tu. Cuma saya salah landing. Lepas tu licin nak jangan cerita. Jadi saya tergolek. Bila tergolek tu lutut kena ke batu tu. Dah berdarah. Tapi teruskan scene, berlari-lari apa semua. Sampailah kat tengok kaki dah koyak lah. So bila dah buka, dah gunting seluar apa semua, tengok memang terbuka habis lah. Besar agak terbuka. So sekarang baru settle untuk jahit apa semua. Saya dapat 6 jahitan. Last day, last scene untuk cerita ni kan. So nak tak nak kita kena commit lah kan. Kalau boleh tak nak lah tambah lagi hari. Sebab kan orang kata apa, melibatkan komitmen ramai lagi kan. Melibatkan banyak lagi crew and all semua. Jadi saya rasa macam why not kita just habiskan. Tapi Alhamdulillah, shot yang saya jatuh tu, shot tu abang kata dapat. Alhamdulillah. Berapa jahitan? 6 jahitan. Ada apa-apa yang doktor cakap ke apa? Doktor cakap luka dalam ke macam mana? Dalam dia punya tengok berdarah banyak tu macam mana? luka agak dalam, almost sampai ke tulang. Tapi tadi bila buat x-ray apa semua, Alhamdulillah tak ada apa-apa cala di tulang. Jadi selamat Alhamdulillah lah. Jadi lepas x-ray tu doktor cuci-cuci boleh terus jahit. Kalau katakan ada fractured ke patah ke, memang kena pergi ke hospital, admit, and also banyaklah proses dan ambil masa lah. Jadi saya kena admit kat sini. Kita orang shoot kat Dungun sekarang ni. Jadi Alhamdulillah lah tak jadi apa-apa, tak apa-apa yang teruk. Hanya luka dalam dan perlukan jahitan sahaja. Alhamdulillah. Okey lah, orang kata pengajaran. Lepas ni kena berhati-hati, lebih berhati-hati lah. Untuk peminat saya, doakan semoga saya punya kaki tak ada apa-apa yang lebih teruk selepas ni. Sebab kaki nak pakai lama kan. Saya pula aktif bola apa semua. Jadi ini adalah satu orang kata apa, cedera yang agak besar untuk Anik sebenarnya. Sebelum ni macam retak-retak je, tak ada perlukan jahitan ke apa ke, just macam balut lepas tu dia heal sendiri. Ini perlukan jahitan, dia agak ngilu sikit lah kan. First time untuk Anik kena jahitan sebesar ni lah. And hopefully korang semua dapat mendoakan Anik yang baik-baik insyaAllah. And supaya Anik boleh teruskan kerjaya Anik. Lepas ni mana tahu dapat lebih offer more to action, lebih mencabar. Bila mencabar ni banyak risiko dia, risiko tinggi kan. Jadi harap korang semua dapat doakan yang terbaik lah untuk Anik insyaAllah.